sekarang ni banyak nipo baby. Awak tahu tak nipo baby tu apa? Aku baru cek GPT semalam. Baru cek Si Hakim hantar aku baru macam cek GPT kan nipu tu benda tu. So nipo baby ni, kalau untuk orang yang tak tahu lah, basically dia masuk dalam industri hiburan ni sebab dia orang punya keluarga juga. So macam awak, kita tengok yelah Zain Azin dengan Anwar Zain punya anak buah kan. So untuk awak sendiri, susah tak sebagai as a nipo baby nak masuk dalam industri? Okay, kalau artis yang ada anak, bagi diorang mudah. Okay, tapi kalau macam yang saudara mara ni susah sikit. Faham? Kalau melainkan macam saudara, contohlah macam kalau yang mak artis, kakak dah artis, adik pun senang nak naik. Tapi kalau lepas tu pak saudara artis, sepupu artis, tu susah sikit. Tapi dia akan lagi jadi susah bila macam dalam bahagian nyanyian, untuk yang macam yang ada Pak Ngah, Anwar Zain apa semua. Sebab bidang, this is my point of view lah, untuk sebagai nak masuk ke arah nyanyian ni, lagi-lagi nak masuk audition pertandingan menyanyi, dekat mana-mana lah, I tak nak sebut mana satu, dia jadi susah. As an example, before this, I pernah audition untuk satu nyanyian ni. Tengah-tengah nyanyi ni, tiba-tiba dia suruh I stop. Dia tunjuk handphone, gambar yang dia orang tunjuk tu lah. Ni Pak Ngah you ke? Diam jap. Like that mana kan? Kita tak nak ada kabel-kabel Macam tu susah sikit kat situ, betul. Tapi kalau itu adalah anak dia, tak ada masalah.